Kalau kita memikirkan orang yang tidak suka kepada kita, banyak orang yang tidak suka kepada mungkin tindak tanduk yang kita lakukan, yang mungkin kelemahan diri kita. Apatah lagi kalau kita menyebutkan tentang khairul anam sayyidul anbiya wal mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menerima tentangan dan juga cabaran yang besar dalam kehidupan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah kiranya kita yang banyak dosa dan kesalahan ini, mungkin di sana ada orang yang mungkin tak senang dengan kita, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha untuk islah diri kita, perbaiki diri kita menjadi insan yang lebih baik. Syukur dapat hadir ke rumah Allah, syukur. Berapa ramai orang yang mendengar hanya dari kejauhan majlis ilmu, yang sangat dia merindukan suasana dan juga majlis ilmu, tetapi Allah Ta'ala ujinya dengan kesihatan yang tidak mengizinkan. Berapa ramai orang yang melihat orang lain solat dalam keadaan mampu rokok dan sujud dengan sempurna, tetapi nun jauh di sudut hatinya sangat berharap agar Allah Ta'ala kembalikan nikmat kesihatan dia untuk dia solat dengan sempurna, merasai nikmat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Sebab tu selalu guru kami pesan, dia kata muda-muda ni solat. Solat sunat jangan tinggal. Solat supaya kita memanfaatkan usia yang kita ada ini untuk kita memperbanyakkan amal kita yang mungkin akan datang satu masa sudah tidak ada lagi ruang kepada kita. Yang sakit pula syukur. Yang sihat syukur sebab ada orang sakit. Yang sakit pun syukur juga. Sebab apa? Kita masih hidup. Boleh solat walaupun tak sempurna seperti mana solat orang yang boleh sujud dan rukuk. Ada orang yang sakit tak semayang. Ada juga. Tapi kita sakit, Allah Ta'ala bagi kita dapat solat. Allahu Akbar. Ada orang yang sakit syukur sebab dia tak terlantar. Orang yang terlantar syukur kerana masih hidup. Orang yang masih hidup, Masya Allah, tabarakallah, dalam keadaan terlantar, kalau dia memikirkan bagaimana saat ketika mana Allah Ta'ala mengambil nyawanya, dia pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana pengakhiran kehidupan dia, apakah yang dia akan berhadapan dengan di dalam alam-alam yang seterusnya, bermula daripada kubur. Maka kerana itu, syukur dalam kehidupan kita, dia adalah penambah nikmat dan pengikat atau penambat nikmat. Disebut oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Ala kulli hal, ada sedikit mukadimah pada pagi ini, kerana saya fikir ini adalah pertemuan pertama lah saya dengan tuan-tuan. Ini kali pertama saya bersolat di masjid ini. Tuan-tuan, kali pertama, walaupun studio kami dulu dekat sini je, dekat bandar utama. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Tapi ala kulli hal, pagi ini kita akan berbicara mengenai ciri-ciri ahli syurga ataupun penghuni syurga. Tuan-tuan, di dalam Quran, di dalam hadis Nabi, banyak diceritakan tentang ciri-ciri penghuni syurga. Siapa calon ahli syurga? Banyak. Banyak. Kalau kita nak cerita satu persatu ni, mungkin 6-7 jam pun tak cukup. Tuan-tuan, tak tahulah kalau tuan-tuan boleh tunggu 6 jam boleh tuan-tuan tunggu. Boleh ustaz, kami semangat. Memanglah tuan-tuan semangat. Saya ni tak pun nak semangat pasal saya yang berceramah. Tuan-tuan mungkin boleh tunggu. Tapi ala kulli hal, kita ambil berdasarkan model kita punya rujukan kita. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Ali Imran. Surah keluarga Imran. Imran ni siapa? Ayah kepada Siti Maryam, datuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Maryam binti Imran. Itulah dia. Ini ayahnya ini. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita pada ayat yang ke-133 yang kita bacakan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik. Wasari'u, dan bersegeralah cepat-cepat.